Rasa nak bersambung lagi, saya arahkan keluar dulu. Sementara tu, ahli-ahli Muhammad, mungkin yang berhormat Tanah Merah dan Ketereh nak share dia punya perbincangan. Yang berhormat, Peraturan 41E. Saya dah cakap, mungkin seminit, 2 minit tu saya tak kisah. Yang berhormat dia duduk di situ, saya boleh dengar. 41E itu jelas. Bila majlis berjalan, ada peraturannya. Kalau yang berhormat rasa nak bersambung lagi, saya arahkan keluar dulu. Ataupun nak saya perintahkan. Baik. It's not a joke. Kalau kita tak hormat sesama kita dalam ni sedang berurusan, bagaimana pula? Ya? Saya harap bila saya duduk, peraturan 41 tu tolong. I can tolerate it. Tapi hormatilah orang yang lain.